Baru-baru ni aku pergi makan Lake Alaska King Crab. Isi dia memang betul penuh. Dan aku tak sangka isi dia lebih manis daripada ketam biasa. Tapi kalau kau tanya aku pasal Tomahawk, ini antara yang ramai tengah cari sekarang. So apa lagi? Jom kita layan cerita aku kali ni. Untuk destinasi perjalanan kali ni, kita berada dekat Puchong. Dan tahu tak nama kedai dia apa? Okey, nama kedai ni adalah Yop Steak and Seafood dekat Bandar Kinara. Aku tu baca satu benda tu, aku singgah ni the best lobster and steak. Jom kita layan dulu lah. Kita hari-hari makan nasi gak, tapi kadang-kadang nak layan western, kita layan dekat Yop Steak and Seafood. Okey, kedai ni dekat Bandar Kinara, Puchong. Ada wagyu, Japanese beef. Ni kedai orang Melayu ni, jangan main-main. First impression aku datang kat sini, aku rasa macam ala-ala fine dining. Lebih eksklusif rasa bila ada kat sini. Dari segi pilihan menu, dia ada banyak jenis. Terutamanya untuk daging lah dan jenis-jenis seafood. Cuma itulah, aku punya aim datang ni untuk makan Lake Alaska King Crab. Okay bang, ni dia Alaska King Crab Leg 2 kg. Harga 988 dan boleh makan 3 ke 4 orang. Abang akan dapat sekali percuma satu set sirloin steak dan juga baby lobster. Sebabkan abang ambil Alaskan King Crab Leg. 2 kilo Lake Alaska King Crab bukanlah kecil, besar sebenarnya. Untuk satu bahagian kaki ni pun seorang makan dengan dah tercungap dah sebab penuh dengan isi. Nak buka kulit dia tak susah mana sebab dia lembut, just guna gunting dan kau kopak je pakai tangan macam kat sini. Kalau boleh nampak dia punya isi betapa tebalnya dan lembut dia punya isi. Satu bahagian bawah saja pun isi dah penuh macam 4-5 ekor ketam. Dari segi rasa, aku dapat rasa dia lebih manis daripada ketam biasa. Dan isi dia memang betul lembut. Aku try gabungkan makan dengan roti, sapu dengan sos dekat kentang tu, letak salad sikit, gabungan satu rasa manis ketam dan lebih creamy. Tapi kalau kau makan dengan sos sambal dia bagi, dia kau dapat rasa macam pedas-pedas, kau rasa manis dan berangin daripada bawang. Cuma bagi aku lebih suka dengan sos carbonara dia sebab dapat rasa satu yang balance dengan rasa lemak. Okay, next menu yang kita dapat percuma tadi. Dia bagi sekali dengan sos BBQ, dapat rasa smoky sweet. Daging sirloin tu aku minta medium rare. Bila makan daging tu dapat rasa fat cap cair lemak kat bahagian tepi tu. Dan kalau kau jenis nak rasa medium rare masak, make sure kau kena makan dia panas-panas. Baby lobster isi dia lebih padat daripada udang biasa. Rasa buttery dan creamy sebab dia letak cheese dekat atas tu flame sekali. Masa aku datang, menu Tomahawk tengah ada offer 500 gram RM199. Bila kau tengok kat sini pun luar dia garing tapi dalam dia penuh dengan juicy. The best combination kau makan dengan chili flake campur dengan chimichurri. Satu rasa yang pedas, masam dan bercampur rasa manis daripada daging. Tambah pula bila kau makan dengan sos black pepper. Even rasa black pepper tu kuat tapi dia tak padam rasa daging. Aku try makan kosong saja dan marination dia pun aku rasa tak terlampau strong sangat, just nice untuk combine. Sekali lagi aku makan dengan sos black pepper dia, rasa lebih smooth. Dalam masa sama aku dapat enjoy rasa juicy daging dan dia punya manis tu tak hilang. Kebiasaan lepas makan tu aku akan layan air jus ataupun air soda sebab kita tak nak bagi rasa lemak melekat dalam mulut kita. Dessert kat sini ada macam-macam jenis. Antara yang aku suka adalah dia punya cheesecake. Strawberry dia tu manis campur rasa blueberry dan cheese dia tak terlampau muak. Berries breast ni pun first time aku makan. Dan satu lagi dream cake, yang ni antara yang tengah viral sekarang. Bagi aku dia penuh rasa dengan coklat. So itu saja cerita aku kali ni untuk share dengan korang. Mana tahu korang nak makan juga. Settle makan, bungkus bawa balik yang mana tak habis. Kita jumpa lagi next episode. Assalamualaikum.